Suri rumah layak dan mampu ke nak simpan emas? Bagi tuan puan yang suri rumah, wajib tonton video ni sampai habis dan save untuk rujukan. Putih sangat sarankan suri rumah untuk menyimpan emas atas 4 sebab. Yang pertama, kita tak ada KWSP dan juga pendapatan tetap. Jadi dengan simpanan emas ni, kita boleh jadikan sebagai simpanan jangka masa panjang. Yang kedua, emas kalis boros. Emas tak mudah dicairkan berbanding dengan duit. Yang ketiga, emas mudah diuruskan. Kita boleh mula dan simpan emas serendah RM100 di dalam akaun Emascap. Yang keempat, emas sebagai pelindung nilai yang mana kita boleh jadikan sebagai simpanan untuk pendidikan anak-anak ataupun sebagai dana kecemasan kita. Jadi, bagi seluruh rumah di luar sana yang nak mulakan simpanan emas, jom mulakan hari ni dengan modal serendah RM100. Bagi tuan puan yang nak bermula, boleh follow Puteri Emas rapat-rapat dan klik saja link di bio. Ingat Mas, ingat Puteri.